Okey, macam mana cara nak komisen masuk bila cikgu? Dah beli barang ni, komisen masuk bila? Okey, korang tekan dekat pesanan saya. Korang tekan dekat tanda soal ni. Tu. Tekan tanda soal ni. Tekan tanda soal ni, dekat sini dia ada bagi tahu. Kalau korang order barang dekat Safia, pesanan akan dikesan. Pesanan order akan found selepas 1 hingga 2 hari. Anda boleh semak maklumat CB tu. Okey, penjelasan. Duit tu, okey, kalau dah dapat kesan, duit tu 1 hingga 2 hari, dia duduk dekat merah ni dulu. Okey, lepas tu bila dia turun dekat bawah ni, kalau Safia, bila dia turun dekat bawah ni, 1 hingga 2 hari dia duduk atas ni, kalau Safia. Okey, dia turun dekat bawah ni, dia ada tempoh dia ada bagi tahu dah tu. Dia ada bagi tahu dah situ. 25 hari bulan pada bulan yang sekarang ataupun pada bulan seterusnya. Dia ada khabar dah. Duit tu turun 1 hingga 2 hari, duit tu masuk dekat merah. Masuk kat merah dulu. Duit tu turun kat bawah ni 25 hari bulan setiap bulan. Pada bulan yang sekarang atau pada bulan seterusnya. Dia khabar dah, betul tak Tuan Topek? Dia khabar dah dekat situ. Kita je tak baca. So sekarang ni cikgu tolong baca untuk awak semua. Cikgu tolong baca untuk awak semua. Okey, ni untuk Safia. Sekarang cikgu tunjuk pula TikTok. Kalau TikTok pula, dia khabar dah juga sini. Kalau awak beli barang hari ini, proses untuk order tu dijejaki ataupun order found. Dia khabar dah dalam masa 24 jam. Dalam masa 24 jam. Lepas tu, okey, lepas 24 jam barulah duit tu masuk dekat petok merah. Lepas tu, duit tu turun bila? Dia khabar dah dekat sini. 3 hingga 15 hari. So, TikTok, kalau korang order barang dekat TikTok, duit duduk sini dalam tempoh 24 jam. Lepas tu dia turun bawah ni. 3 hingga 15 hari untuk order dekat TikTok. Untuk order dekat TikTok. So, dekat sini, Safia lain peraturan dia. TikTok lain peraturan dia. Dan tekan lagi balik. Tekan balik sini. Safia dah ada tulis. TikTok dah ada tulis. Lazada 60 hari. Lazada 60 hari. Kita ada 5 tempat kan? Tiket berapa? Kalau tiket 30 hari pada bulan yang seterusnya. Pada bulan yang seterusnya tu kalau tiket, kalau trip 60 hari. Kalau trip 60 hari. Dia cover dah sini. Yang penting dapat, lambat ke cepat, yang penting dapat. Okey, tolong tengok dekat sini. Dan sabar. Selagi ada komisen, sabar. Komisen tu tetap akan masuk kalau korang tak langgar mana-mana PL yang ada. Kalau korang tak langgar PL, komisen tu pasti singgah dekat akaun mobile korang. Okey, jelas? Begitulah cerita dia.